Jangan guna lagi tangkal azimat. Serius, benda ni bukan pelindung tapi boleh buat hidup makin tak tenang. Ramai orang pakai sebab nak elak sihir, takut kena gangguan atau nak rezeki murah kononnya. Sampaikan bayi baru lahir pun ada dipakaikan. Sebenarnya Nabi SAW dah pesan, tangkal ni syirik. Dalam satu hadis, baginda bersabda maksudnya, sesungguhnya jampi, tangkal azimat dan guna-guna adalah syirik. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Bila kita gantung tangkal, maksudnya kita dah letak harapan pada benda, bukan pada Allah. Padahal Allah yang jaga kita, bukan benang warna-warni atau tulisan pelik-pelik tu. Kadang-kadang kita tak perasan, tapi syaitan memang suka tipu manusia dengan cara halus macam ni. Lebih baik kita tukar ambil pelindung dari doa dan zikir yang Nabi ajar. Yang dah buat sebelum ni, bertaubatlah. Barulah hidup tenang dan berkat. Nak tahu amalan pelindung yang sahih, kita ada sediakan e-book Sud Perisai Keselamatan Muslim ni. Satu panduan yang banyak, ada lebih 100 panduan di sini untuk pelindung kita, untuk diri kita, keluarga kita, harta benda kita dan daripada dunia dan juga keselamatan kita di akhirat. Jemput dapatkannya, klik link di bio.